Malam ini Alex pula yang mengajak kami ke Tongbo. Dia kata sempena hampir Chinese New Year, dia ajak kami losang. Kita mula dengan appetizer dulu, kangkung friter. Ini once started, susah dah berhenti, memang jahat. The one and only beef noodle. Tapi pelakon utama malam ini, Hisang. Hisang hanya boleh didapati semasa Tahun Baru Cina dan ia diperbuat daripada sayur sayuran yang dihiris halus bersama ikan mentah serta dicampur dengan sos plum. Selepas tu kita menggaukannya setinggi-tinggi yang boleh sambil menyebut Onga Henga Huatla yang bermaksud kemakmuran, good luck and money come. Tak sangka Hisang sini sedap. Sashimi salmon was very fresh. Alex order beef noodle, order lagi chicken drumstick soup and rice. Dia ingat ini reunion dinner ke? What? Bagi kami, kalau datang ke Tombo, beef noodle memang wajib. Oishi. Tengok Alex, betul-betul eating machine. Chicken drumstick soup pun dia ngap habis, ganas betul. Alamak, sedap ke ni? Slice Australia beef rice. Rasanya sesedap noodle. Tapi bagi yang perut tong nasi, wajib order ini. Portionnya besar, memang tahan lapar. Bagi yang belum pernah cuba Hisang, datang dan cubalah. Kamu pasti akan jatuh cinta dengannya.